Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan bekas pembantu penyelidik Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Yusof Raudher, 32, daripada tuduhan mengedar dadah jenis kanabis dan memiliki 2 pistol tiruan. Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein membuat keputusan tersebut selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Yusof. Menurut Hakim Muhammad Jamil, adalah tidak selamat untuk memanggil tertuduh membela diri. Keadaan tertentu dalam kes ini menimbulkan persoalan sama ada tertuduh mempunyai kawalan eksklusif terhadap senjata dan dadah tersebut. Syak wasangka semata-mata tidak mencukupi untuk membuktikan kawalan tertuduh terhadap barangan berkenaan. Oleh itu, kamu dibebaskan tanpa perlu membela diri, katanya. Dalam perkembangan yang sama, Yusof mengucapkan penghargaan kepada pihak yang memberi sokongan kepada dirinya. Keluarga dan pasukan pembelaan sepanjang pertuduhan terhadapnya berlangsung. Beliau bagaimanapun menegaskan tidak akan berganjak daripada saman sivil yang dikemukakannya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengenai saman sivil, saya akan tetap berjuang. Saya nak mencari keadilan. Saman sivil yang dimulakan akan tetap diteruskan. Selepas saya disalahkan, dianiaya dan dilakukan macam-macam, kata Yusof. Menurut Yusof, beliau akan tetap berjuang menegakkan keadilan kepada dirinya menerusi sistem kehakiman negara.